Seterusnya adalah ringkasan kes di mana pihak yang terlibat adalah plaintiff, iaitu 3 orang murid sekolah rendah, dan defendant adalah guru besar sekolah kebangsaan Selatan Hilir. Di mana pihak-pihak terlibat, plaintiff mendakwa mereka telah dibuang sekolah kerana memakai serban di sekolah walaupun turut memakai pakaian seragam sekolah, dan plaintiff memohon pembuangan sekolah tersebut tidak sah, terbantah dan tidak berkesan, serta menuntut kembalian mereka ke sekolah. Pengunduran yang terlibat adalah Perlembagaan Persekutuan khusus Perkara 3.1 dan Perkara 11.1, dan juga mahkamah yang terlibat adalah Mahkamah Tinggi Seremban, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Baik, seterusnya adalah kita lihat kepada isu perundangan. Jadi yang pertamanya adalah adakah tindakan defendant melarang plaintiff memakai serban ke sekolah merupakan satu pelanggaran terhadap hak plaintiff untuk mengamalkan agamanya di bawah Perkara 11.1 Perlembagaan Persekutuan. Yang keduanya adalah adakah peraturan pakaian seragam sekolah yang dikuatkuasakan oleh defendant adalah sah dan tidak bersifat ultra-virus, iaitu melampaui kuasa di bawah peraturan-peraturan pelajar disiplin sekolah 1999. Dan yang ketiganya adalah adakah larangan memakai serban di sekolah melanggar Perkara 3.1 Perlembagaan Persekutuan, dan yang keempat adalah adakah tindakan membahas sekolah yang dibuat oleh defendant ke atas plaintiff tersebut terbatal dan tidak sah. Jadi untuk keputusan mahkamah untuk kes Mio Atiqur Rahman versus Fatimah Sihir ini adalah yang pertamanya daripada Mahkamah Tinggi, iaitu keputusan Mahkamah Tinggi memihak kepada pelajar-pelajar tersebut, dan kemudian rayuan telah dibuat oleh defendant dan Mahkamah Rayuan menerima rayuan dan membatalkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi, dan kemudiannya keputusan Mahkamah Rayuan ini dirayu oleh pelajar-pelajar tersebut, dan telah kes ini telah berada di Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan telah menolak rayuan dan menggunakan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Prinsip undang-undang dalam kes ini adalah yang pertama adalah mahkamah memutuskan bahawa hak kebebasan beragama di bawah Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan meliputi amalan agama seseorang termasuk pemakaian serban selagi tidak menjejaskan ketenteraman awam, kesihatan atau moral. Kedua, Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan hendaklah ditafsir secara menyeluruh dan tidak terhad kepada amalan ritual semata-mata. Mahkamah menegaskan bahawa prinsip keadilan semula jadi, khususnya hak untuk didengar, iaitu audi alteram partem, mesti dipatuhi sebelum sebarang tindakan disiplin seperti pembuangan sekolah diambil. Dan terakhir, tindakan pihak pentadbiran sekolah yang melampaui bidang kuasa atau bercanggah dengan dasar Kementerian Pendidikan adalah tidak sah dan terbatal. Okey, seterusnya kita pergi kepada kritikan akademik ataupun sedikit pandangan daripada saya, daripada pihak kami, kumpulan kami. Yang pertama adalah dalam kes ini, Mahkamah Tinggi telah mengambil pendekatan tafsiran luas terhadap Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dengan melihat Islam sebagai ad-din dan bukannya terhad pada ritual semata-mata. Okay. Pendekatan ini menyimpang daripada autoriti-autoriti terdahulu, sebagai contoh macam kes Cik Omar bin Keso lawan public prosecutor, dan mencetuskan perdebatan akademik lah mengenai konsistensi tafsiran terhadap Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya adalah Mahkamah Tinggi turut menekankan prinsip keadilan semula jadi dan mendapati pembuangan sekolah terhadap pelajar-pelajar ini adalah tanpa peluang untuk didengar dan adalah tidak sah. Okey, namun di dalam Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan telah menolak pendekatan Mahkamah Tinggi disebabkan pertama adalah keputusan Mahkamah Tinggi tersebut adalah terlalu normatif, iaitu meluaskan, dan yang kedua adalah meluaskan tafsiran Perkara 3 melebihi daripada maksud Perlembagaan Persekutuan tersebut sendiri, dan juga tidak selari dengan prinsip stare decisis. Okay. Mahkamah Persekutuan menegaskan bahawa kebebasan beragama di bawah Perkara 11
perlembagaan persekutuan tidak bersifat mutlak dan boleh dihadkan melalui peraturan pentadbiran yang munasabah. Okay. Perbezaan keputusan antara mahkamah tersebut menunjukkan ketegangan antara perlindungan hak perlembagaan dan keperluan kepada pentadbiran awam, khususnya dalam konteks institusi pendidikan. Okey, sebagai kesimpulan, kes yang kita bincangkan ni adalah memperlihatkan pendekatan kehakiman yang agak berbeza antara mahkamah tinggi dan mahkamah atasan, iaitu persekutuan dan juga rayuan, dalam menafsirkan perkara 3 dan perkara 11 perlembagaan persekutuan. Okay, walaupun keputusan mahkamah tinggi dia berpihak kepada pelajar, namun menurut daripada mahkamah rayuan dan persekutuan, pendekatan tersebut tidak boleh dikekalkan. Okay. Oleh sebab Mahkamah Persekutuan menegaskan bahawa perkara 3 tidak menjadikan Islam sebagai sumber mutlak dalam hak perundangan dan juga amalan agama boleh dihadkan demi pentadbiran dan kepentingan awam. Okay, namun dalam kes ini kekal signifikan kerana mengukuhkan kepentingan prinsip keadilan semula jadi dalam tindakan pentadbiran, walaupun akhirnya tidak memihak kepada plaintiff. Iaitu kes Mio Atikur Rahman ini menjadi rujukan penting dalam memahami had kebebasan kepada beragama, bidang kuasa, pihak-pihak yang berautoriti dan peranan kehakiman dalam menyeimbangkan hak individu dengan hak awam ataupun hal-hal pentadbiran tadi. Itu saja, sekian, terima kasih.